Hai, Assalamualaikum gang. Welcome back to our channel Family Kici. Okay gang, Assalamualaikum. So, hari ni aku ada special trip. Kita nak naik boat untuk pergi mancing dekat Sangkar. So, aku naik dekat JT Kuala Gula. Kita dah sampai dekat JT. Nampak ni, JS Muara Restoran Terapung Kuala Gula. Kita tengah set up barang, kita nak turun barang semua. Lepas tu sekejap lagi tunggu tekong sampai, dia akan ambil umpan semua, baru kita bergerak. Sekarang ni kita tengah nak turun barang dulu. Sekejap lagi kita share macam mana nak naik semua dekat apa laluan boat ni semua. Okay okay gang, saja nak share sikit dekat kawasan ni macam mana. Sana dia punya laluan masuk ke tadi. Laluan masuk, kalau kata nak untuk parking kereta, masuk ke sini. Tapi kalau kata contoh dari sana nak pergi ke JT, sama ada dia lalu sini ataupun kita lalu sana. Tapi macam tekong kita tadi beritahu, kita akan naik dari JT ni, daripada restoran Terapung ni. Barang dah ready. Wow, banyak ni diorang bawa ni. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing lebih kurang 3 batang seorang lah. 3 batang seorang. Stok dah ada. Tengok, tong tak nak kalah. Yang penting tong kena besar. Hasil menarik, penuh tong. Air mineral ada, roti dah ada, tong ni dah ada. Apa lagi? Ni nasi baik, kita ingat. Ni lauk kita. Yang simple je, ayam goreng dengan kuah gulai kari. Yang penting ada. Kalau tak ada, pisang kita lagi. Okey, kita dah set up barang dah turun semua tu. Situ ada. Ni ingat bahaya ni, takut tinggal ni. Nampak ni, duduk kat sini. Segi naik boat lagi, yang lain ada, aku punya tak ada. Barang dah ada. Sementara tunggu tekong kita. Tekong tu nama apa tadi Pak Man? Syamil Pak Man? Syamil, tekong Syamil. Ni Pak Man. Pak Man ni otai kita. Banyak tip dia kongsi dengan kita. Tengok macam ni lagi atas boat lagi. Sebab main Sangkar ni lain pula cara dia kan. Okay, barang terkumpul sini semua. Sekejap sekali jalan je. Ni lah restoran Terapung je. Restoran Terapung. Boleh buat air. Okay gang, kita masuk dalam. Tekong nak call. Boleh siap. Tak payah. Ada kot. Dalam buat dia kot. Apa tu? Tadi? Mungkin lah kot. Tak tahu lah. Tak tahu. Dia suruh tunggu sini. Dia suruh tunggu sini je. Dia ke sana tu. Jadi angkat je. Tak tahu dia. Dia senang nak ambil. Kalau dia kata Cina tu besok, kalau dia buat blok macam baru, tak masa masa dia makan lah. Betul. Dia buat blok dekat Ameng tu kan. Dia botol pandang-pandang, keliling dua round. Memang buat tak boleh rapat. Kita dah pasang oksigen. Tak kan? Tak ni. Tak belakang Wah, kita siap mancing. Betul. Paman buat rambut satu mata ke? Kedua mata? Satu je. Yang kita dah bergerak. Bismillah.
Panjang ni boleh bang ni macam ni? Boleh. Keluar ni. Ya. Susun. Kalau tepi, pintu tepi. Pintu tepi ya. Hidup. Ha, hidup. Tak main nak udang lah? Pak Mal lagi laju. Kita ada sebatang batu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Amin. Dalam je. Tiga dah Rasulullah. Dua baru. Pak Mal laju. Mak dah set up pula pakai dua ni. Salin wah. Kan tadi batu kecil ke satu? Dah cabut batu tu. Duduk sini tadi tarik-tarik rod dia cabut. Bang, kalau jig sini pakai siapa bang? 30. Okey, aduh. Memang lah. Oh, kasar. GT. Bawa mas. Oh, bawa dia. Mantap lah. Wah. Oh, kurang ni senang besar ke apa bang sebenarnya? Sekejap lah. Okey. 1, 2, 3.
Tegakkan sikit. Okey tu. 1, 2, 3. Lintangkan. Jap. Sekali lagi. Mantap kan. Kurau. Bagi aku pula. Aku tak dapat lagi ni. Okey, mantap kan. Dah. Ini Agnes apa tu? Bukan dia. Agak lah kot ni kecil kan. Nanti ingat je tu tak sampai ikat nampak. Yelah, ikat je selamat. Kena letak paku sekali. Tak apa. Jaga. Dapat 9 kan? Dapat 9. Masa naik lupa nak buka penutup pula. Lupa buka penutup. 9 Nampak tu. Alhamdulillah. Rakam pada muka. Rakam. Saya dapat. Okay, tahu main bawa sana. Alhamdulillah. Oh, di situ kamu duduk ya. Oh. Terima kasih Pak Man. Dua kali terima kasih tau. Terima kasih Pak Man. Bagi tempat. Betul Pak Man. Pak Man cakap dia ni mencuri tempat saya. Wah, bagi tempat. Bawa kayu ke? Celah kayu. Tepi-tepi lah, tak adalah bawah. Dah kau ini dulu. Kemas. Di sana Kampung Baru ada satu tekong tu dipanggil sisik mas. Cuba lagi geng, cuba lagi. Masa dah dekat nak time ni. Dah pukul 4 lebih lah. Masa sikit saja sebelum terbalik. Dan saya lagi kalau ada. Ambil. Oh, campurnya. Allah. Ayam. Oh, sayang. Dah sangkut dah. Ada. Pelan-pelan. Dah sangkut. Ya, bukan ni. Ni. Jangan. Okey. Lantern lah. Bye. Macam lepas sikit kan? Tak ada. Dah sangkut kayu dah. Takut dia berbeli. Yalah, memang dia berbeli tapi dah tak main dah. Macam kau drag dengan sikit. Ni saya punya dia memang tak sini lah. Apa?
Yang atas ni eh? Ada tu, yang itu ada umpan. Dia tak bawa macam ibat. Tak apa. Alright. Ha? Umpan dah habis dah. Boron guys, boron. Mantap. Angkat sikit, angkat sikit. Oh, mari. Okey geng. Ya. Gunting. Buang macam kaya pun. Okey geng. Jam pun dah pukul 6.30 lah. So sampai sini je kita punya trip kita kali ni. Hasil pun alhamdulillah. Tak ada gasak sangat tapi alhamdulillah ada hasil. InsyaAllah kita boleh repeat lagi. Tengok macam mana depan ni kita set balik. Anyway, thanks for support. Follow, subscribe and share guys. Until next time, bye bye.